Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to WRWJ. Happy birthday to you. Tunduk. Oh ya ke? Kena kumpul semua? Kena cut dulu, kumpul IC. Tadi kita sarapan dekat sini. Kau kan tadi sebelah kafe tu ada kolam jacuzzi tapi tak ada air. Kita ambil angle depan sini, lalu depan kafe ni. Tapi first kita nak pergi ambil helmet dan juga life jacket. Kalau nak empat-empat pun okey. Kalau macam tadi kasut, kami ada provide sewan kasut juga lah kat sini. Bang, you orang Malaysia? Ya, betul. Atau you muka macam Korean? Tengah bercakap. Kasut telan. Telat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube WRWJ. Malam ni kita ada macam makan-makan sikit kan. Sebenarnya masih lagi berada di Ipoh ni, kediaman kami di Escape Tambun. So aku nak review sikit kat korang. Inilah bilik di Escape Tambun ni yang kami pilih untuk penginapan kami sepanjang 3 hari 2 malam. Kadar sewaan berapa Cik Awan? Kita bayar untuk 3 hari 2 malam dalam 900. 889 termasuk breakfast untuk 6 orang. So korang boleh nampak lah, aku tak perlu nak review banyak pun. Sini ada untuk 2 orang. So 3 katil queen size, ada aircon. Keluar je daripada pintu bilik. Yang ini bukan pintu depan Yang ini adalah pintu belakang Oh, maksudnya pintu depan yang berada di belakang dan berada di tepi kaki bukit Batu Kapur ni. So view dia kalau ke sini ni boleh nampak lah ke atas tu. So tak apa, ini just aku bagi gambaran saja bilik penginapan kami. Nanti 11 siang kita akan tunjuk. Oh by the way, ini dia punya bilik air dia lah. Walaupun agak kecil tapi okey, ada private, maksudnya dia bukan sharing bathroom. So itu sahaja, nanti kita review pada waktu siang. Sebenarnya 28 hari bulan Jun 2020 merupakan hari yang dipilih sebagai hari WRWJ. Tarikh tersebut merupakan kemunculan kali pertama vlog kami yang pertama, iaitu vlog Sungai Melaka di YouTube channel WRWJ. Dan tarikh tersebut kami nak raikan hari ini. Kebetulan pula adalah beberapa orang yang ini merupakan first trip juga. Sebenarnya kami bersama collab dengan 4 yang lain. Biasanya kita ada collab dengan seorang atau 2 orang tambahan saja. Tak pernah lebih max dalam team kita 4 orang dalam satu vlog. Tapi ini special case, kita sambut sekali untuk hari WRWJ tahun yang ke-6. Dan satu lagi kan, kebetulan hari ini juga, sekarang ni pukul 9.19, pukul 9 tadi kita dah release satu video. Video ni dah lepas dah pun sebenarnya, tapi untuk kami di sini, waktu video ni dirakam, vlog ni baru release. Lepas kita tiup lilin ni, kita akan tengok vlog ni sama-sama. Happy birthday to you. Macam tak berapa nak vibe lah. Aku tak nyanyi lagi. Sekali lagi. Macam tak 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to WRWJ. Happy birthday to you. Yeay. Bila matahari mula menyembah cahaya, kami tinggalkan kota mencari cerita. Berbekal niat hati dan semangat sama, Wid dan Jai melakar jejak di rimba. Bukit demi bukit kami daki, denai demi denai kami susuri. Kadang jatuh, kadang berdiri, namun langkah ini tak kenal henti. Jauh di dada rimba berteman siang, berkongsi cerita ke larut malam. Ditemani langit khatulistiwa, menyimpan sejuta kenangan dalam diam. WRWJ layar kembara.
Okey bang. Kena pause ni Mat. Apa dia Daus? Okey bang, selama dah 6 tahun, apa pesan abang untuk subscriber bang? Okey, sempena 6 tahun kan, aku boleh cakap aku ucapkan rasa syukur kita orang berdua jugalah pasal apa yang kita orang buat selama ni. Walaupun bermula dengan perkataan tak sengaja tu, tapi akhirnya sampailah apa yang korang dapat tengok hari ni. Kita dah ada lebih kurang, dah lebih 100 vlog dah. Dan dah boleh katakan dah terlalu banyak dah tempat yang kita orang pergi, macam-macam cerita, macam-macam kisah yang kita orang lalui, yang kita orang ada, yang kita orang dah kongsikan, ada yang kita tak pernah aku reveal dalam vlog pun ada. Apa pun, terima kasih pada semualah yang jadi kita orang punya subscriber, walaupun tak subscribe pun tapi always keep watching kita orang punya video-video baru. So benda tu jadi semangat untuk kita orang kan. Apalah maksudnya kita orang, maknanya kita orang buat video ke sana kemari dengan kos, dengan segala bagai masa dan sebagainya, kalau tak ada orang yang tonton. So view tu membuktikan ada orang tengok, itu dah cukup untuk kita orang yang buat video ni. Dan untuk semua, terima kasih sekali lagi untuk 6 tahun ni, dan selagi kita orang ada, aku harap korang ada juga dengan kita orang. Mantap. Okey je, sebarang pesanan? Pertama je nak Happy anniversary. Dengan je nak cakap terima kasih kepada semua subscriber, supporter WAWJ. Je harap lepas ni lebih ramai lagi yang nak join kita orang untuk collab bersama WAWJ. Bukan banyak lagi tempat yang kita belum pergi. Untuk trip kali ni kita dah buktikan, kalau sebelum ni kita tak pernah lebih daripada 4 orang, tapi masuk cameraman dah ada ni, dah ada 4 orang lah. Masuk kita orang dah jadi 6. Mana tahu akan datang on the way nak ke 10 tahun YouTube ni, insyaAllah mana tahu dah jadi 10 orang pula satu team. Amin. Hanya cari indah pemandangan, bahkan memahat rasa makna. Good morning. Kita orang nak pergi breakfast. Kalau korang tengok kat sini, Escape ni ada beberapa buah rumah lah. Banyak jenis. Yang ni apa? Ni bilik yang sama tu juga. Oh, ni bilik juga Cuma dia sekali dengan apa nama? Blankpop ni. Bau ada tak apa? Bang, sarapan Kat belakang. di belakang. So inilah sarapan dia. So inilah keadaan dia punya cafe lah. Kalau korang nak tahu, Escape ni ada beberapa package aktiviti lah. Contohnya caving. So ni adalah dia punya laluan masuk dia lah, 6 mile tunnel. Cawan, Apa? ada apa-apa nak cakap? Ikan patin. So inilah keadaan siang Escape. Nampak view tu. Gunung apa? Gunung Rapat kot. Ada kecil. Tidak lari ah. Bau makan. So ni bilik kita orang. So kat sini tempat diorang simpan peralatan untuk aktiviti yang ada kat Escape ni lah. Ni dia punya reception. Dan ni peta Escape ni. Sekarang kita kat sini. Ni bilik kita orang. Tadi kita sarapan dekat sini. Ikutkan tadi sebelah kafe tu ada kolam jacuzzi tapi tak ada air. So antara aktiviti yang ada kat sini lah, ada
rock climbing, ada cave adventure, ada basikal pun ada. Kalau malam tadi tak tahu lah ada tunjuk ke tak. So, bagi yang siapa-siapa menginap kat sini boleh guna basikal ni. Malam ada tanya dekat akak reception tu, boleh pakai sampai keluar, sampai ada kad. Ni boleh tunjuk aktiviti yang ada Flying Fox. So daripada tadi tu sampai ke hujung sana. Lepas tu ada Cave Adventure yang laluan kita tengok dekat cafe tadi, Hill Climbing. Ada laluan kat situ, so mungkin dia orang climbing area sini lah. So depan ni luar pagar ni parking lah, dan ni dia punya dewan serbaguna lah. Inilah keadaan siang Escape Tambun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di lokasi yang berikutnya untuk siri vlog kami pada kali ini. Mereka di belakang sana. Kami berada di situ. Kita layan intro dulu. So sekarang ni kita orang tadi dah sampai, lepas tu dah parking kat depan kafe ni. Lepas tu Jay pula cakap kita try tengok kafe yang sana tu. Pergi-pergi ada wafer je sana, patah balik sini. Member semua ni dah kebulu ni. Ni. Mana? Peace. Okey. Kebulu kan. Semua muka senyum terpaksa je. Tentatif awal keluar bilik pun lambat. Yang paling lambat aku lah. So kita berada di Kin Long Cafe. Masih ada dua kedai lah. Kalau masih satu yang macam di Mustang, yang satu lagi Kilong Valley, dia yang lebih kuat. Kalau nak cari Kilong Valley, cari yang White Coffee di atas. Kalau ini kurang sikit, atas tu dia lagi lebih. Ini yang di atas ni. Boleh. Mana-mana dulu. Sejuta kenangan dalam diam. We are WJ, layar kembara. Bertahun kami memapari wayang tentang awan, tentang malam, perihal unggas serta cerita meremang. Air terjun, angin dan hutan tua menjadi saksi berteman setia. Tak hanya cari indah pemandangan, bahkan memahat rasa makna. Yang dah buat spin tu. Kami berenam akan meneruskan vlog kita pada kali ini untuk ke Tasik Cermin 2. Mungkin yang kebiasaan korang tengok konten di TikTok dan juga mana-mana platform media sosial yang lain, biasanya korang akan nampak Tasik Cermin 1. Itu adalah kat sebelah depan sana lah. Tapi bila korang masuk terus, dia akan jumpa Tasik Cermin 2 ni. Dan di sini kita akan melakukan satu aktiviti yang mana nanti InsyaAllah kita tengok nanti. Kita tak tahu berapa ramai yang tengah queue untuk aktiviti tersebut.
Berapa lama tak? Setengah jam. Boleh? IC semua? Oh ya ke? Kena kumpul semua? Kena cut dulu, kumpul IC. Ada 5 je IC yang saya punya kalau pakai digital lah. Boleh? Boleh. My Jovi. $150 pakai kad saja. Pakai awak punya dulu. Okay, sikit yang aku mungkin boleh tunjuk dekat sini. Kalau kafe yang kita orang makan tadi, Kin Long tu dekat sana, depan saja, berdepan dengan Tasik Cermin 2 ni. So ini adalah kaunter tiket untuk merasai pengalaman untuk mini rock climbing. Aku boleh tunjuk sikit kat belakang ni. Ini adalah untuk aktiviti mini rock climbing yang korang boleh cuba di sini. Kalau kita pilih empat-empat. Kalau kita berpengalaman, tak ada masalah. kita tak ada masalah pun, boleh pilih. So kita boleh skip, kita just nak ambil dua line je ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau macam tak ada kasut, kami ada provide sewan kasut juga lah kat sini. Alright, so ini untuk mini rock climbing yang ada di sini. So selain tu, ini adalah kaunter untuk korang dapatkan package untuk boat tour di sini. So sekarang ni kami sedang menunggu giliran untuk dapatkan giliran boat kami. So bahagian kafe ni boleh digunakan juga untuk ruang menunggu bagi yang macam kami sedang menunggu giliran untuk dapatkan boat bagi boat tour ni. Ini adalah view daripada pemandangan pelantar yang ada di kafe ni. So dekat sana nanti kita akan pakai life jacket. Nanti barulah kita akan menaiki boat di laluan yang mana aku tak pasti. Nanti kita tengok lah macam mana. So masing-masing pun tabah menunggu ni. Update story, layan perasaan, main game. Buatlah apa yang patut dulu sementara nak tunggu waktu. So barang apa lagi? Bag ni perlu tak pakai? Bateri banyak. Yang ini full. Tu 92. Okey lah, ngam lah tak payah. Bag tu boleh letak. Sorry. So kita dah dapat panggilan untuk pakai life jacket. So boleh nampak gambaran lah. Itu boat yang kita akan naik sekejap lagi, yang korang nampak tu. Tapi first kita nak pergi ambil helmet dan juga life jacket. Ngam tak ngam, ngam ka tak ngam. Kosong 08 kalau IC mana? 08. Tu. Dia biasa 2 orang tu lambat. Saya dulu. Sini. Okey. Calling for Louis to adopt. Louis to adopt. To adopt. Aku yang takut. Dah jam puji. Duduk belakang. Okey. Slow. Alright. Baik. Okey. Slow. Okey. Duduk. Slow. Okey, kita orang pegang.
Okay, jangan sandar ke belakang ya. Okey, boleh, mantap. Okey. Kaki boleh straight dah. Sana pada tempat. Boleh. Dia straight. Nanti sesuatu nak keluar. Steady terus. Okey. Cuk. Mantap. Jom kita jalan. Kenalnya kami hai tak sengaja, jinak kami hai tak sengaja, adanya juga tak sengaja. Okey, jangan kepala ya. Sini nama semua. Siap ni. Jaga kepala. Okey, depan sini semua kena tunduk kepala ya. Naikkan kepala kanan depan. Okey, depan sini semua kena tunduk kepala ya, kena jaga sendiri. Musuh. Okey, boleh tekan kepala pada depan kita mandi ya. Dia saja bawa tempat mandi. Tak mengenal tu. Betul-betul dia bagi kawan. Datang sini kena basah sikit lah. Kau mandi lah yang naik darah tadi mandi lah. Kenapa dia tak mention orang buat? Tunduk kepala ya. Tunduk. Enemy ahead. Okey, kita sudah sampai destinasi kita ya. Selamat datang ke Tasik Cermin 2 ya, ke depan kita lah. Ada basah kan? Apalah, biasalah. Trip air bang, tak apa. Ni air bersih, bukan air kotor tau. So kita kat Tasik Cermin sini kan semua dah tahu kita ada 2 tasik lah. Tasik satu dia kat belakang sana saja. Dekat belakang gunung tu. So tasik ni bukan tasik semula jadi tau. Tasik ni tasik buatan. Dulu digunakan untuk lobong biji besi. Boleh tengok kat tepi gunung tu kan ada banyak batu-batu yang berwarna hitam. Itu semua besi lah. Dia datang sini dia nak lobong biji-biji yang kat tepi gunung tu. Itu semua besi. So air yang ke atas sekarang air hujan dan air tanah. Kalau nak sentuhkan air boleh saja, boleh sentuhkan air, tak ada masalah. Dan dia jangan jatuh ke dalam tasik saja. Kena jaga sikit. Kedalaman tasik ni lebih kurang 20 meter. Benda-benda ni kena jaga. Memang aku tak jadi. Handphone, kamera, benda yang bawa ke atas bot jangan jatuh lah. Kalau jatuh hilang lah, bye-bye. Ini semua pokok durian lah. Tapi bukan Musang King tau. Ini semua durian hutan. Buah kat sini dia memang kecil sikit lah. Bang, you orang Malaysia? Ya, betul. Atau you muka macam Korean? Tak ada lah, Cina. So durian kat sini lebih baik jangan makan lah. Sebab? Sebab takut nanti sakit perut ke apa, tak selamat lah. I pernah cuba tau lah. Durian kat sini tak sedap lah. I bagi tahu tak sedap. Kalau nak makan atau you cakap tak sedap sebab you tak mau orang lain ambil. I pernah cuba sikit saja. Kalau tak sedap I bagi tahu tak sedap. Kalau sedap I bagi tahu sedap. Durian ni memang tak sedap lah. Tapi I pernah sakit perut lah. Tapi I still tak percaya you. Nanti pergi hospital lah.
Mana depan. Jadi dalam Okey, tunduk kepala ya. Ini kita mandi dulu. Jangan lama-lama. Tak rapi. Bagikan dia. Apa aku kena sikit lah. Aku kena lah. Semua mandi, semua dah mandi dah. Okey, jom kita jalan. Nasib baik dia bagi dia kena. Kalau tidak dia dah kena balik. Okey, semua sudah tunduk kepala sini ya. Aku daripada tadi tak pernah naik kepala pun. Dah berlagu. Okey, boleh makan kepala mana depan. Apa part of the experience lah. Kalau datang musim kemarau, air tak ada. Kalau datang malam hujan lebat, hari ni banyak air. Okey, untuk pada okey, boleh sambil depan. Jom ada di sini. Kita ada. Itu dah belakang. Jom. Hujan lalu. Ini yang masuk mulut tadi. Okey. Kita sudah balik dah sekarang. Kalau bukan semua mandi kat sini tau. Kalau tak nak mandi, kita keluar satu-satu dari belakang. Tapi semua dah mandi dah kan. Saya mandi sekali lagi. Kita keluar satu-satu. Oh, crash. Seronok lah. Crash. Mandi sekali lagi. Cukup lah. Cukup lah. Kita kaki yang kat tepi. Okey, boleh. Okey. Zee. Tengah bercakap masuk pelan. Telat siap. Alright, nampaknya berakhirlah sudah vlog kami untuk kali ini bagi siri Malaysia Outdoor di Tasik Cermin 2 untuk boat tour. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada vlog dan siri yang berlainan. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh di dada rimba berteman siang, berkongsi cerita ke larut malam, ditemani langit khatulistiwa, menyimpan sejuta